Selamat datang kepada channel Emerald. Kita akan mulakan main game Minecraft Minecraft Survival. Emerald untuk main Minecraft. Okay. Tiba-tiba dia hidup dekat dalam laut. Lakukan. Okay. Kita akan mulakan. Nak ambil kayu dulu kan. Okay. Kita nak ambil kayu dulu. Okay, potong kayu. Macam stuck sikit. Susah sikit Okay, potong sekejap. Sampai habis lah ketika kita potong kan. Nak buat barang ni memang susah sikit. Okay, dah ambil kayu. Kita nak pergi mana pergi sana ke? Sana. Okey, kita akan bina dululah. Bina kayu. Bina semua ke tak? Sekejap. Okey, bina semua. Sekarang tugas kita untuk cari. Untuk buat main untuk tempat pembuat tu. Saya panggil tempat pembuat je sebab malas sangat panggil dia chest ke apa. Chest tu tempat barang. Tempat bina tu. Crafting table. Okay. Bina untuk buat kapak untuk senang sikit untuk kita tebang pokok. Kalau tidak susah nak tebang pokok nanti. Jadi susah sikit nak tebang pokok tu. Jadi kita ambil untuk kita ambil kapak dan kita potong balik, pecahkan balik dan kita sambung tebang pokok. Tebang pokok saya suka lagi tebang kayu yang macam biasa ni. Tak suka tebang pokok macam Savannah punya tu kan. Savannah ke Savannah entahlah apa je lah. Jadi kita nak pergi cari ke tempat yang senang dan rata. Dan saya tak suka tempat ni. Saya suka yang tempat yang warna hijau-hijau sikit. Tak suka tempat macam ni tau. Walaupun saya susah nak dapat. Tapi buat macam mana. Tiba-tiba hidup dalam air. Barulah buat apa. Entah apalah. Kita akan cari kambing dulu untuk kita tidur. Kalau tidak mati malam ni. Okay, sebab kalau kita tak ada katil, kita tak boleh save. Kalau mati, kita akan ulang balik dan barang-barang kita akan hilang. Jadi baik tidur. Kalau tidak zombie malam-malam nanti keluar kan. Tak silap je. Zombie, tengkorak, creeper semua akan keluar. Habis mati nanti. Okay. Kita akan pergi cari kambing. Kalau tidak tak dapat buat katil. Dan sementara tu juga kita akan cari makanan. Dan kita akan cari tempat kita untuk buat rumah lah. Untuk kita upgrade. Untuk kita buat barang segala-galanya lah. Dekat tempat tu kita akan buat. Ni apa benda? Ni ambil kau. Ambil. Okey. Lembu lah. Kambing dah keluar lagi ni. Mana? Ada pumpkin. Jom kita pergi. Nak ambil sikit. Kalau kita tak ada tanaman, kita ambil sikit lah untuk makanan. Bukan makanan, biji benih je kan. Boleh buat kek, biji benih. Itu je, 2 je boleh buat kan. Gudang-gudang tu. Ambil 3. Cukup, nama ganjil. Okay, kita akan teruskan pengambaraan untuk cari kambing. Dan makanan-makanan dan tempat tutup tu tinggal. Okay, teruskan. Bunuh. Sorry ya. Sebab bunuh mak. Maaf. Walaupun tempat ni rata, tapi saya tak suka. Walaupun dia rata lah. Sebab saya, ada kambing. 2. Rezeki. Jom. Bunuh. Okay. Baru dapat 2. Lagi satu mana? Lagi satu. Tolonglah keluar lagi satu. Lagi satu kambing. Cepatlah keluar. Tolonglah keluar. Cepatlah. Bukan nak lembu. Tak apalah, bunuh je lah. Kambing, keluarlah. Aku nak kau jadi tempat tidur aku malam nanti. Tolonglah, cepatlah. Aduh, cari. Cari. Makan ni jap.
Lapar. Jumpa kambing. Satu. Jom. Cepat bunuh. Alhamdulillah. Dapat juga rezeki. Okay. Jumpa tempat hijau. Yeay. Kita boleh dah dapat buat rumah. Tapi kena jumpa tempat rata dulu. Kalau tidak, tak jadilah. Okay. Dah jumpa tempat hijau ni, kita akan teruskan penggambaraan untuk ke tempat yang rata sikit. Macam gunung ganang. Kadang-kadang gunung ganang pun tak semestinya rata. Ada yang rata, ada yang tak rata. Tak lah. Kita ambil kayu sikit untuk buat rumah nanti. At least kalau benda tempat tu tak ada, jadi kita boleh backup kan. Ambil guna kayu ni kan. Okay. Ambil dulu. Okay, ambil. Sampai 64 ke? Tak apalah, nanti kita boleh cari kat sana kan kalau kita nak buat. Ambil. Tapi tak suka warna putih. Jadi say goodbye tu warna putih. Saya tak akan ambil warna putih. Sebab tak cantik lah rumah tu nanti. Ada orang suka juga buat rumah guna tu, tapi dia guna kayu tu yang di craft tu kan. Jadi warna putih sikit daripada coklat. Tapi saya rasa suka coklat sebab putih tu macam tak kena. Itu dia pelik sikit. Tapi tak apalah. Air ni jernih. Cantik pula. Wow. Okay. Macam dah pernah macam jumpa je tempat. Tapi kenapa pokok-pokok sebelah kiri tu mati, sebelah kanan hidup? Macam pelik je. Tak apa, kita naik dulu. Tengok apa yang kita jumpa. Kalau kita mati ni, tak ada makna lah kita nak hidup Kalau kita mati ni, maksudnya saya dah tak tahulah mana saya duduk, mana saya pergi, mana saya pergi tadi. Ayo. Habislah kalau mati. Wah, ratanya. Tapi saya tak suka sebab pokok kat sini meninggal. Pokok kat sini mati. Jadi saya tak adalah bekalan saya nak buat rumah. Ataupun pokok-pokok yang hidup lagi yang macam kat sana tu. Tapi tu untuk warna oren, bukan yang warna coklat. Kena cari juga tempat yang ada pokok banyak sikit dan tak ada pokok mati-mati tu. Okay. Macam kat sana macam ada. Kuda putih. Tak apalah. Kita dalam perjalanan tak ada sandal pun lagi. Astaghfirullahalazim. Hampir terbunuh. Okay, kita ambil kayu jap. Kalau lah sempat kita akan teruskan dalam perjalanan untuk pergi ke sana. Okay. Ambil kayu. Kayu. Tak ada. Main kayu. Kayu. Mana lagi? Dalam pickaxe ni nak hancur dah. Cepat-cepat. Habiskan cepat-cepat. Dan kita boleh teruskan dalam perjalanan. Kalaupun tak sempat, kita boleh je tidur kat sini semalam. Kita boleh tidur kat sini satu malam. Kambing ni tiba-tiba je muncul. Dia punya dah susah nak jumpa. Tiba-tiba bila kita tak nak perlukan, tiba-tiba dia keluar. Okay. Mungkin kita boleh buat sekarang katil tu. Jom craft. Katil. Katil coklat mestilah sebab bulu kambing tu warna coklat kan. Okay, kita letak katil. Bila nak malam ni? Ayo. Mana matahari? Masih petang lagi. Tapi sekejap je pagi. Malam punya lama nak kena serang zombie. Macam tu. Habislah kalau kena zombie. Jadi kita kena juga tidur. Kena cari juga tempat tidur kalau tidak mati. Ni episod 1 tau. Minecraft episod 1. Okay, pickaxe dah habis. Sudah. Kita pakai tangan je lah. Okay, jom kita tidur. Boleh ke tidur? Tengok matahari jap. Macam tak boleh tidur lagi. Tak apalah, tunggulah. Kita mining dulu. Untuk buat pickaxe lagi satu. Supaya kita senang untuk buat alat-alatan kita untuk menebang pokok dan membunuh zombie, membunuh haiwan dan segala, dan memukul batu ke tanah ke. Tanah boleh je pukul guna tangan dengan kayu, tapi lambat lah.
Jadi saya lebih suka gunakan alatan daripada guna tangan. Kalau tidak, slow lah dia punya progress untuk pegang tu. Progress untuk mining tu. Mining. Okey. Bila nak tidur ni? Cepatlah tidur. Lambat betul ni. Cepat. Nak tidur. Kenapalah macam rasa pelik je matahari ni. Matahari nak terbenam dulu, nak bagi keluar zombie dulu ke? Apa? Okey, dah tidur. Tunggu. Okey, dah pagi. Mari kita teruskan perjalanan untuk pergi adventure mencari tempat untuk kita tinggal. Okey. Jadi katil ni paling penting lah. Kalau kita mati, dia akan hidupkan kita semula ke katil. Kalau katil tak ada, bye-bye lah. Kita pergi ke tempat kita balik dan kita restart semua balik. Kalau tak ingat. Kalau ingat kita mati kat mana, kita hidup kat mana, kita boleh lah pergi ke tempat yang kita ingat tu kan. Jadi hidup lagi lah. Dan kita rasa bersyukur dapat semua barang-barang yang kita dah kumpul. Itu kalau ada katil. Kalau tak ada katil ataupun tak ingat, habis. Kalau ingat ada katil tu boleh lah juga kan. Kita teruskan mining. Kita cari dulu kayu-kayu. Mana tahu kat sana tak ada kayu ke. Sikit je kita buat backup. Ataupun kita ambil sikit dia punya pokok-pokok tu supaya kita boleh tanam kat sana. Tapi mungkin dia punya perjalanan progress untuk tumbuh tu lambat sikit lah. Tapi saya tak suka banyak-banyak sebab macam memenuhkan storage kita punya bag dekat dalam Minecraft ni. Okay, kita akan teruskan mining. Cepat sikit. Mining. Okay, masa untuk kita pergi sudah pun tiba. Pecahkan katil. Makan dulu sebelum bergerak. Kalau tidak mati, makanan tak ada. Okay, pecahkan juga. Apa lah kita nak ambil kan. Tapi walaupun kita boleh buat, tapi saya sayang nak guna tu. Jadi saya ambil je lah. Tak suka membazir kan. Okay, naik atas pokok. Orang jalan kat atas jalan, tapi saya jalan atas pokok. Tak apalah, sakit. Tapi selalunya kalau lompat salah, boleh mati. No. Jungle. Habislah. Tak nak. Saya tak nak pergi jungle. Jungle adalah tempat yang banyak zombie dan tengkorak. Walaupun ini bukan Minecraft yang lagi satu tu, tapi saya takut nak pergi situ. Bukan boleh bina rumah pun. Tapi tak boleh bina rumah. Kita kena bina atas pokok. Tapi saya tak suka atas pokok. Sebab susah turun naik. Susahkan diri je nak macam tu kan. Jadi kita akan teruskan adventure. Tak tahulah macam mana ni, kanan ke kiri. Kanan kiri, saya tak ingat lah. Okay, don't forget about that. Okay, teruskan perjalanan straight to the point. Naik atas pokok lagi sekali. Tengok pemandangan. Woi, ini jungle lagi. Aduh, kita tak boleh pergi belah ke? Jungle ni macam tengah ikut saya je. Macam tak boleh lari. Macam tak boleh without. Dia tak boleh hidup tanpa saya. Oh, sakit. Ni kan tak sakit ni. Wow, cantik juga tempat ni. Tapi pandangan sebelah kanan tu dilupakan. Banyak ni batu. Selalunya kalau banyak batu ni, selalunya ada banyak iron ataupun diamond ataupun arang untuk kita buat api. Diamond. Tapi kita tak ada iron. Bukan iron. Betul lah, iron pickaxe untuk pukul. Kalau kita pukul guna pickaxe yang lain tu, nanti habis pula, hilang terus. Jadi rugi. Kita bina dulu yang kayu punya. Lepas tu pukul batu tu, bla bla bla. And lepas tu kita upgrade dia jadi yang batu pula. Lepas tu kita boleh pukul yang iron, arang, semua boleh. Bila kita pakai kayu punya, tak boleh pukul sangat. Kalau tidak, habis. Okay. Itu pun yang paling jimat lah kita boleh guna. Kalau yang lain-lain tu susah nak dapat. Dia punya ingredients tu susah nak dapat. Kita bina wooden hoop. Kita bina pickaxe wood pickaxe. Okay. Boleh buat banyak.
Apa saya kata tadi? Boleh buat banyak kan? Okay, kita mining. Cepat-cepat mining. Tu buat banyak ingredients dan dapat buat rumah. Boleh simpan sikit kan untuk buat rumah guna batu. Baru cantik sikit ataupun kukuh sikit. Kalau creeper meletup pun tak adalah banyak macam batu meletup. Kalau bukan batu meletup, macam kayu meletup. Kalau kayu kena creeper, macam satu besar-besar yang dia meletup tu lah yang dia pecah. Kalau batu, dia pecah sikit je. Ataupun tak banyak lah efek dia bila kena creeper tu. Okay. Kenapa ni stuck? Okay, tak apalah. Kita teruskan main. Macam mana? Oh, jatuh. Dapat. Macam. Oh. Jangan jatuh barang. Potong. Menoreh. Okay, kita teruskan. Manalah tempat untuk buat rumah ni. Susah sangat nak cari rumah pun susah tempat tinggal kita. Tapi kenapa saya panjang macam nampak kat atas bukit tadi macam ada benda terapung. Benda terapung. Pang. Ayam kat sini pelik. Ayam kat hutan pun pelik. Ayam kat hutan warna putih. Ayam dekat savannah ataupun dekat forest. Dekat jungle tak ada ayam. Ke ada ayam? Kebanyakannya ada ada kucing hutan. Entahlah, kucing hutan ke ataupun dengan satu lagi apa? Kucing dengan burung kakak tua. Tapi kakak tua tu tak adalah dia boleh kata kan, sebab kita belum didik dia lagi. Bukan didik, kita belum ajar dia lagi untuk bercakap. Tapi bukan boleh ajar dia pun, jangan salah faham ni. Walau itu kat dunia sebenar je kita boleh didik dia ataupun ajar dia cara nak bercakap kalau kita selalu cakap dengan dia. Tapi kat dalam Minecraft ni tak adalah kita boleh ajar dia untuk bercakap. Tak ada. Dia macam biasa je lah bunyi burung kan. Okay. Lama lagi ke proses ni. Tak apa. Kita ketuk-ketuk batu ni sampailah dapat banyak untuk kita buat banyak-banyak benda. Buat lantai, buat segala-galanya lah kita boleh buat. Kita potong bawah lah. Tak payahlah potong kat tepi-tepi tu, macam nak mengorbankan diri pula duduk tepi-tepi tu kan. Tapi kalau kita pukul guna pickaxe tu ni, boleh ke kalau potong diamond tu? Confirm tak boleh. Kalau pukul nanti kan slow decision. Jadi tak payahlah, kita biarkan saja dulu. Nanti kita datang sedia balik. Kalau ingat. Kalau tak ingat, say goodbye to this emerald nama dia. Emerald untuk bayar dekat villager. Tak silap saya. Teruskan menoreh. Pukul batu. Kenapa terapung tu? Tak apa, biarkan jangan kita nak bergerak. Masa untuk kita pergi mencari tempat untuk kita stay and live there. Okay, kita akan sini macam ada warna hijau campur warna kuning. Tapi ni diamond apa? Oh, diamond ni tak silapnya boleh buat suit armor like Statria. Bukan Statria Janali tu tau. Okay. Ni susah tu nak ambil. Ya Allah, susahnya. Boleh pun bila dah lepas tunjuk. Okay, senang cerita. Nak malam ke? Tengok matahari tak? Mana matahari? Lembu tu macam jalan betul-betul. Matahari mana? Tak apa, cepat-cepat lagi sebelum matahari terbit. Macam pelik. Tadi kawasan dia macam cerah, macam biru-biru sikit, warna putih. Tapi bila masuk tempat hijau, cantik sikit. Masuk savannah, dia akan jadi macam patah balik je ni. Macam sia-sia je kita jalan tadi. Aduh, tak apalah, kita jalan. Okay. Sini bila masuk ke tempat savannah ni, dia macam warna kuning pula dia punya matahari. Bila masuk warna hijau, warna putih. Lain macam ni. Ada banyak jenis matahari ke bila tempat-tempat tu berlainan? Tak apalah, kita letak kita punya mining. Letak katil.
Katil dekat dalam box. Okay. Cukup kot. Cukup. Okay. Kita tunggu je matahari sunset untuk terbit dan terbenam. Kita tunggu je lah masanya untuk terbenam. Okay. Jom. Berapa lama lagi ni? Kita makan dulu lah. Makanan dah sikit ni. Cepat sikit. Dah matahari. Kita orang sempat lagi makan ni. Kau masih lambat lagi nak turun tu. Luas juga tempat ni. Boleh buat rumah ni. Okay, kita akan jadikan tempat ni untuk kita place, untuk kita main ni. Okay. Cepatlah. Cepat. Dia sikit lagi. Kenapa tak boleh tidur? Kat sana tadi tak nampak. Itulah kita tak tahu matahari tu terbit mana. Tidur. Aduh, tidurlah. Boleh pun tidur. Akhirnya. Tapi kita tak nampak dia punya matahari tadi terbit belah mana. Sudah. Jadi kita tak tahu masa untuk matahari tu terbenam. Okay. Kita sekarang nak buat apa? Kita buat penggali. Buat penggali untuk kita... Tak, bukan. Buat chest untuk kita simpan barang dulu. Kalau tidak, kalau kita mati nanti barang tinggal kat situ dan hilang. Say goodbye to that item. Kita simpan dulu barang-barang sebelum kita membuat projek membina rumah. Cepatlah sikit. Slow pula nak pergi ke barang-barang ni. Jap. Ada batu ni bagi kita nak punya rumah. Ataupun nak bina barang. Salah. Bina barang. Okay. Pergi kat sword. Kita akan bina. Alamak, tak cukup batang kayu lah. Satu lagi batang kayu tak cukup. Okay, buat. Okay. Mana. Oh, ni. Okay, kita akan letakkan dia ke sini. Tak boleh pula. Oh, salah. Dia punya kita kat item kita. Kat item. Aduh, pergi buang pulanya. Okay. Maksud kita untuk gali tanah-tanah ni untuk jadikan rata untuk kita buat rumah. Supaya senang sikit kita nak buat rumah. Tanah lapang, luas dan rasa bebas sikit. Rasa macam boleh buat semua benda dekat rumah ni. Okay, kita bina rumah sebesar-besarnya mungkin. Sebab nak letak banyak barang ke apa. Bina je lah. Ikut kreativiti sendiri. Kita gali sampai sini je lah. Tak adalah besar sangat kan. Tak apa, nanti kita upgrade. Kita besarkan tanah ni jadi rata lagi. Tanah potong. Ini baru sedikit untuk bina rumah. Kita belum buat lagi yang banyak-banyak tu. Kita potong ni dulu. Ini adalah langkah pertama untuk kita hidup dalam Minecraft Survival. Minecraft Survival biasa je lah. Untuk tengoklah sampai mana kita boleh upgrade kita punya barang, kita punya rumah, kita punya barang, kita punya item, makanan semua ada. Masakan, lepas tu kita punya improve dalam Minecraft ni. Okay, sikit lagi. Mengaji lagi. Ini cukup kot untuk bina rumah besar-besar. Kita akan kira dulu. Aduhai, dah habis. Kita guna tangan je lah. This is the slow process ever. Okay, kita guna tangan je lah. Guna jimat sikit. Malas pula nak pergi kat chest tu. Bina lagi. Kita guna tangan je lah. Okay, habis, selesai. Besar juga. Tak perasan pun terkorek sebesar ni. Kita ambil tanah-tanah tadi. Kita tambah sikit besar lagi. Tambah lagi. Kita besarkan tanah ni sebesar-besarnya mungkin. Supaya kita boleh letak banyak. Kita boleh bina banyak benda. Salah. Okay, dekat sini. Alamak, salah lagi. 3 tu beratas.
Okay. Cepat pokok orang lain. Tanah-tanah lain belum lagi. Cantik. Perfect. Kita mesti perfect untuk bina ni. Perfect. Sikit lagi. Aduh. Ada lagi 64. Okay, jangan risau tanah. Kita akan gunakan dengan sebaiknya mungkin untuk membina rumah. Namanya proses. Kita tunggu sekejap lah. Letak tanah. Macam lagu budak-budak ni. L macam chess. 4. Confirm macam chess. Okay, kita ambil 16. 19. Salah. Macam nampak tadi 16. Mungkin dia ambil daripada tanah lebihan pun. Tambah lagi. Okay, dah habis. Okay, akhirnya kerja selesai. Okay, besarnya tanah. Okay, masa untuk kita membina rumah. Jom kita start. Sekejap. Mana? Kita guna batu tak cantik kalau kita start guna dengan batu. Walaupun batu kuat, tapi saya tak. Alamak, mana kayu? Alamak, lupa. Kayu dekat dalam box lah. Kat sini kan? Salah. Aduh, orang nak cari box, kita pergi buka pula chest. Kita pergi buka pula tempat mining. Sini. Aduh, salah. Tersalah teknikal. Okay. Kita ambil ingredients untuk membina satu rumah Minecraft untuk kita survive dalam game ni. Okay, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 juga. 18 kot tadi. Tak sempat kira lah, laju sangat kira. Laju ke slow kira ni. Tapi tak apalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Kenapa semua nama ganjil ni? Nama ganjil 18 ke 17 tadi? Tak apalah. Okay, never mind. Kira dulu. Malangnya nak kira ikut. Tak, alamak. Pokok. Aduh, satu kerja pula nak tebang dia. Okay, masa untuk menebang. Tapi dapat ingredient baru kan dari Minecraft. Walaupun malas nak ambil benda ni. Apalah. Semua orang rasanya rajin untuk ambil kayu-kayu macam ni. Tapi saya rasa macam saya suka ambil ingredients yang saya nak bina dulu. Baru saya akan ambil ingredients yang lain. Sebab saya tak nak guna ingredients ni untuk bina rumah. Saya nak bina ingredient ni untuk... Saya bina ingredient guna kayu balak yang biasa tu. Okay, kita darab risau sangat. 1. Yes. Perfect. And now we can build our house. Cakap bahasa Inggeris pula. Okay. Kita sambung kepada buat membina rumah. Okay, kita ambil kayu, letak satu tempat dulu kan. Supaya tak mati nanti. Tak sakit lah maksudnya. 5. Aduh, sakit. Maksudnya kita kena 2 lah. Dia tak boleh 1 lah. Okay, kita cuba 2. 1, 2. Okay. Tak kayu. 2, 3, 4, 5. Tu, betul lah. Tu sakit. Tapi proses ni lambat untuk potong. Untuk pukul dia. Okay. Lupa pula nak letak kayu Okay. Salah. Kita letak kayu ni tapi tak lupa pula nak letak kayu lagi satu ni. Okay. Sebelah lagi.
Okey, ini tempat letak dia. Baru perfect. Kalau tidak, satu lagi tiang tak ada. Memanglah. Okey, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Pup. Jatuh. Tenangnya memori ini. 3, 2. Sikit lagi matahari, tak apa. Kita sempat lagi benda ni. Tunggu sekejap lah. Lambatnya. Cepat-cepat. Sebelum matahari terbit. Terbenam. Terbit tu naik. Terbenam tu terbenam lah. Aduh, orang dah harapkan malam, tiba-tiba pula tak boleh tidur. Tunggu je lah. Boom. Tak, belum tidur. Tahu benda macam menghalang matahari daripada pemandangan matahari yang cantik di waktu sunset ni. Awan ke? Biar betul tak nampak satu pun awan bila nampak dari jauh. Tapi bila kita dekat, awan tu tiba-tiba dari dekat atas. Awan petak. Wow. Kalau kita naik sampai atas tu, nampaknya kita boleh tak berdiri atas awan. Confirm lah tak kan? Tak logik. Okay. Ini boleh tidur, rehat sekejap. Penat betul nak pergi rumah. Cepat je tidur. Tak apa lah. Cepat-cepat tidur. Okay, sambung. Hari pula. Tak cukup kayu. Sudah. Buat lagi. Pokok semalam dah hilang. Kita buat atas. Bina. Macam jenari. Ali. Cepat ayam. Bina. Korang sabar tak? Jangan tak tengok pula dalam pembinaan ni. Sorry lah. Kalau tak, korang malas nak tengok, korang tetap jangan skip. Korang kena tengok juga video ni. Okay. Kena tengok juga proses pembinaan rumah. Kalau korang tak tengok, rugi. Tak ada rugi kan? Korang boleh tengok je. Kalau korang tak tengok, tak tahu lah nak kata apa. Okay. Sembang borak ni macam penat pula. Kita fokus buat rumah. Ini 3 pintu. Tambah satu lagi. Cantik ke 1 pintu? Okay, good. Okay, kita pindah atas. Rasanya ada lubang tadi. Kenapa macam straight jalan? Macam-macam. Uish, terbang. Macam mana tak jatuh? Macam. Jatuh pula. Pelik betul lah. Jatuh. Okay. Sekarang kita nak buat apa? Kita pindah tepi-tepi ni dia sebab nampak cantik sikit. Macam professional. Like that. Everything in this Minecraft is so great. Sebenarnya Minecraft ni ada dia punya kebaikan, ada yang tidak juga. Minecraft ni ada yang membuatkan orang jadi hantu untuk bermain dan sebagainya. Dan sekarang kita tak payah fokus pasal benda lah. Kita fokus pada pembinaan rumah sekarang. Sikit lah. Kita tambah atas ni sikit supaya tingkap dia tak besar sangat. Kalau tingkap besar sangat nanti nampak semua, wow, hello, I'm here in the home and it's so big home. Banyak lah. Tak ada, kita tak suka menunjuk-nunjuk kepada zombie. Zombie pun tak ada rumah. Kesian zombie. Tapi tak payah kesian, dia nak bunuh kita. Kalau pecah ke katil, kita terpaksa pergi dulu untuk kita pergi ambil batu. Kayu. Salah, batu pula. Kayu.
kita ambil kayu-kayu untuk bina rumah. Lain macam matahari kat sini, lain macam matahari kat sana. Baru baru kita buat benda ni untuk buat chest. Gunakan faedahnya untuk membuat chest. Okey, bina. Bukan bina. Tebang. Untuk mengambil kayu untuk bina sesuatu. La. Teruskan. Tenangnya aman di sini. Tenang kat dalam dunia real lah. Jangan tenang kat dalam ni pula. tak logik. Tak logik. Jik. Okay, kita bina apa yang kita nak buat. Kita bina pickaxe. Ini pickaxe apa? Apa nama? Kapak Kapak dalam bahasa Melayu. Bahasa Inggeris apa? Tebang. Mana lagi pokok-pokok yang ada? Sekejap pokok dia. Benda terbakar. Benda tu berkaki biru. Zombie. Kita potong cepat-cepat. Tebang cepat-cepat. Zombie. Jom lah kita pergi kat dia. Kita nak bunuh dia. Seksa dia kena bakar. Zombie. Apa kau nak buat? Sini. Mati kita terus. Kau kena pukul dengan aku ni. Kawan dia tadi muka nak mati ke? Mana dia orang datang ni? Tak faham. Dah mati dah. Hello, bye. Sorry lah. Kau terbakar waktu pagi Malam macam mana? Membunuh orang. Dah mati dah. Cepat betul. Sebab dia dah kena terbakar. Burn XP burn. Okay. Kita teruskan pukul. Terbang. Sambil makanan pun dah nak habis. Zombie. Kejut. Astaghfirullahalazim. Tiba-tiba keluar kat tepi orang tengah terbang. Menakutkan betul. Tanpa disedari pula tu. Mana diorang pergi ni? Manalah diorang keluar? Salah. Manalah diorang keluar? Dah datang dari mana? Entah. Kita teruskan je lah mining ni. Mining. Jom kita balik rumah. Untuk kita terjadilah. Kita patah balik. Kita nak ambil kayu. Tugas kita ambil kayu. Pokok ni kecil sikit. Terbang sekejap. Terbang. Zombie. Terkejut. Astaghfirullahalazim. Tadi dah 3, sekarang 4 pula. Berapa banyak orang keluar? Berapa banyak binatang yang keluar? Dari gua tu ke apa? Tak macam mana dia naik pun tak tahu. Cara dia punya kreativiti kot. Dia orang pun pandai bina ke? Macam zombie bina tempat untuk naik. Okay, kita teruskan dalam penebangan pokok ini untuk mendapatkan bahan-bahan untuk membina rumah. Itu ke tempat yang dia naik? Tak lama nak fikir. Kita teruskan mengambil kayu untuk membina rumah. Macam dah malam. Kita pergi bayang. Kita ambil terbang sikit sampai 64. Dan 64 pun tak apa. Kita ambil extra untuk kita bina nanti kalau tak cukup. Okay. Masa tu kita balik rumah. Masa untuk balik rumah. Mana rumah? Sudah. Jangan lupa pula rumah kat mana. Menyesal nanti. Sudah bayar. Tapi kita ambil barang-barang ni balik. Dan kita akan pergi ke balik rumah. Belakang je. Bukannya susah pun. Apalah.
Okay, kita teruskan perjalanan untuk perjalanan progress untuk membina rumah Minecraft kat sini. Okay. Salah, terbuang pula. Banyak lagi ni. Tu. Kita bina atas dulu. Banyak lagi yang tak bina ni. Letak atas dulu, baru letak semua kali-kalinya yang kat bawah kita nak letak. Sebab takkan nak buat tingkat sebesar-besar ni. Macam rugi je banyak macam ni. Kita nak simpan barang susah sebab nampak zombie kat luar. Macam terseksa nampak zombie kat luar. Lepas tu nak simpan barang lagi terseksa. Masa kita tidur sudah pun tiba. Kita letak pintu lah. Pecahkan, kita letak dia punya tempat tu. Okay. Macam kita tidur penatnya. Tak apalah, kita upgrade sekejap. Kita potong-potong rumput dulu untuk nampak cantik sikit. Nampak macam luas sekali daripada rumah tu. Okay, kita potong. Tepi-tepi. Aduh. Barulah nampak cantik. Tapi sekejap macam tak cantik sikit lah. Kita upgrade sikit lah. Kita potong sebelah ni. Kita pukul sebelah ni lagi sekarang. Kita letak kayu lah, baru cantik sikit. Okay, kita letak kayu ni, barulah cantik sikit. Barulah ada macam seni dia. Okay, kayu. Wow, perfect. Masuk ke sebelah pula. Cepat sikit. Nak malam dah. Cepat. Matahari. Uish, dah tenggelam. Dah tenggelam matahari. Terkejut menakutkan betul lah. Orang tak nak tidur, dia tak suruh tidur. Orang nak tidur, dia tak bagi tidur. Ujian. Zombie. Terkejut. 2. Ni ke seorang. Ke seekor je ni. Aduh. Haiwan bukannya untuk zombie. Baru dah cantik sikit. Kita tolak sikit cermin ni supaya tak banyak sangat cermin kita untuk buat. Cukup. Kita selesai sebelah sini ke ataupun nak tutup lagi kecil lagi lah. Okay, cukup. Cukup kan, tingkat kecil. Ni pula. Nampak juga proses tu buat rumah ni. Sabar je lah. Kat sini nak kita letak tingkat kan, sebab nampak sunset. Tapi sekejap, macam tahu kan, kita potong lagi sebelah. Okay, nampak luas sikit besarnya. Nampak YouTube ada pada atas tu, kenapa? Lupakan. Okay, masa kita kecil sikit bagi buat nampak macam mata macam rumah mata. Mata eyes like Minecraft. Cantik, perfect. Okay, masa kita duduk tutup belakang pula. Depan, belakang, depan, kiri, kanan, belakang belum. Belakang ni nak tutup habis ke nak bagi ruang sikit? Tinggal. Binatang ni masuk rumah orang tak bersihkan pula. Saja. Walaupun dia dalam main game, tapi saya tetap tak suka. Tapi saya makan. Yuck. Dah Minecraft je lah, dalam game je lah. Dalam dunia betul jangan pula. Janganlah bunuh benda tu. Kita bunuh juga.
matter what, no matter what, I don't care if you baby or what or not. Tapi lembu kambing kesian sebab dia tak banyak sangat beranak. Kambing yang banyak beranak banyak mangsa kepada banyak anak. Okey. Masa untuk kita membuat lantai dia menggunakan batu, material batu. Masa untuk buat dia punya lantai, material dia adalah batu, menggunakan batu untuk buat lantai. Macam. Okey, kita teruskan korek untuk buat satu line saya akan buat satu-satu lah. Tak payahlah buat semua terus kan. Cukup batu nanti. Saya malas pula nak buat semua. Kita buat sekali satu terus satu. Satu terus satu. Satu terus satu. Tak payah nak buat dua. Lepas tu tak sempat. Tak cukup untuk buat semua ni. Batu pula sikit je tadi ambil. Bukannya banyak pun macam ambil kayu. Kayu banyak ke batu lagi banyak? Tanya. Tak adalah. Banyak ke tak banyak ke? Ikut kepada kemampuan kita punya tenaga untuk mengambil barang-barang tersebut. Nak lihat lah. Tapi batu ni perlu diletakkan juga. Okey. Nak lagu raya pula. Lagu raya lagi. Kita masih puasa kan? Sebab lagi berapa minggu lagi? Lagi 2 minggu rasanya nak buka puasa dah. Pada tahun 2026. Untuk hari raya pada tahun 2026 kita akan raya 2 minggu lagi. Jadi jangan lupa tengok video Minecraft episod 1 ni pasal survival on the journey. Korang kena tengok. Walaupun saya tengah bina, korang jangan terlepas pandang. Nak pergi skip terus. Jangan skip video ni. Jangan skip waktu saya tengah bina rumah. Tengok je. Jangan nak skip. Tengok je bina rumah tu. Bukannya susah pun. Kan? Tengok je. Sampai habis, okey? Saya main ni tak lama sangat kan? Jadi korang tengok je lah video ni sampai habis tau. Jangan tinggalkan satu pun jejak korang tak tengok. Satu pun video korang tak tengok. Dan jangan lupa juga tengok video yang lain juga. Seperti berjalan video. Kalau korang malas nak tengok dekat video tu, susah sangat nak cari kan. Korang pergi je kat playlist. Lepas tu korang pergi kat playlist. Lepas tu ada vlog Amber Emerald. Lepas tu korang akan tekan playlist tu. Dan korang boleh tengok semua video travel saya. Kat Langkawi. Baru-baru ni Langkawi kan. Baru-baru ni apa? Tak ingat lah. Korang tengok lah sendiri ya. Ada video game, video travel, video gadget. Ada video gadget tu pasal video iPad saya baru beli. Video iPad lah. Korang boleh tengok. Kalau korang nak okay. Korang kena tengok semua video saya buat. Saya ada buat video travel, video game. Kuatkan suara sikit supaya dengar sikit. Video game, video travel dan segala-galanya. Jadi saya main Minecraft ni dekat dalam iPad lah sebenarnya. Tapi menggunakan itu, tak payah guna tangan, kita guna controller. Tapi itu rahsia. Allah. Benda tiba-tiba meletup tu. Creeper ke? Itulah saya kata. Function batu ni sangat kuat. Bila dia meletup pun tak akan meletup semua. Dia meletup 2 ke 3 je sebab dia kuat kan. Kukuh. Tapi saya pula nak buat dinding kayu, bukan dinding batu kan. Apa, orang buat dinding batu, baru dia punya lantai warna kayu. Aduh, pergi mana lah otak ni. Tak apa lah, nak nampak cantik kan. Sengaja nampak cantik, nak perfect like that. Okay, kita teruskan tu pukul batu. Tapi rasa takut pula nak potong kat sini, nak pukul kat sini, nak tebang, nak pukul batu kat sini. Sebab macam ada creeper baru meletup kat belakang saya. Ush, lari. Kita pergi tempat lain. Kita pergi dekat sebelah sana lah. Belah sana. Lagi selamat sikit. Aduh, menakutkan betul lah tempat sana tu.
Okay, kita teruskan. Ada batu yang daripada semalam ke dari 2 minggu lepas. Kita teruskan saja menoreh. Okay. Teruskan. Korang boleh tengok banyak. Lepas korang dah tengok semua video tu, ataupun dah tengok semua dah tengok video ni, episod 1 Minecraft Survival ni dari Ember Merlin, korang terus je subscribe video saya, dan saya akan keluarkan episod yang kedua lepas ni lah. Bukan lepas ni, maksud saya penat lah nak buat sekali satu hari nak buat 3 kan. Tak adalah, kita buat satu-satu je lah. Nanti saya mungkin akan buat episod yang kedua untuk Minecraft ni. Jadi korang tengok lah. Ini adalah pertama, baru start journey untuk mulakan game Minecraft, untuk bina segala-galanya apa benda. Ini adalah baru permulaan, dan kita akan mulakan episod yang kedua. Nanti korang kena tengok. Saya akan buat playlist dekat dalam channel saya, dan saya akan hantar dekat channel playlist. Lepas tu korang boleh terus klik Minecraft Survival Vlog. Lepas tu tak ada nama dia macam tu kan, contoh lah. Terus tekan. Lepas tu boleh tengok episod 1 dengan episod 2. Ini baru keluar episod 1. Saya akan keluarkan episod 2 yang kemudiannya kita akan sambung untuk membina rumah. Okay, sambung membina rumah macam tu, bla bla bla. Nama juga nak bina rumah ni. Proses untuk membina rumah ni bukan senang. Kalau korang buat rumah kecil, senang lah. Kalau korang buat rumah besar, gedabak macam ni, lama proses dia untuk membina tu. Berapa hari korang nak kena buat. Ambil kayu, ambil batu. Kalau korang dah siap semua materials tu sekaligus, untuk beberapa hari korang dah boleh buat terus straight lah. Tapi saya malah nak buat banyak-banyak macam tu terus, sebab macam terprogress pula kan. Jadi kita terus buat. Matahari nak terbenam, kita nak mula nak tidur. Time to sleep, but not now. Nak sambung balik, tapi macam takut pula termalam macam hari tu. Hari tu ke semalam tak ingat. Kenapa saya tak ingat? Senang betul lupa. Cepatlah sikit matahari terbenam. Cepat. Aduh, hai lamanya. Macam tengah panas kat sana. Terbuka pula nak makan. Lambat sangat progress dia untuk terbenam tu pun lambat. Kita tunggu dulu sama makan. Dah tidur. Tak sempat nak makan pula. Leave bed. Ayalah pakar. Masa untuk kawan saya untuk sambung pembinaan hari ini. Jom sambung. Jom. Saya tengok sekeliling dulu sebelum zombie datang nanti. Saya tengok sekeliling dulu. Okay, potong. Korek. Okay, kita letak batu. Letak batu, gali lagi. Namanya proses ni. Kenapa lah tak ambil cangkul je kan? Tapi malas pula nak buat cangkul. Tapi ini lagi malas namanya. Nama macam menyusahkan diri pula tak pergi bina. Nak bina je tapi susah. Macam lambat je proses nak bina dia punya tempat penggali tu. Malas pula pakai tangan je lah. Bina. Dah setengah ni ke? Dah setengah ke saya buat ni? Tak, baru separuh. Namanya proses ni sabar je lah. Tingkap pun boleh jumpa, pasir pun boleh jumpa. Minecraft ni ada berkait juga dengan sains. Kalau kita tak tahu cermin tu dari mana, kita boleh tahu dia cermin tu buat daripada apa. Rupanya saya baru tahu cermin tu buat daripada daripada pasir kan. Menggunakan melalui belajar guna Minecraft ni boleh juga. Tapi kalau korang gunakan opportunity untuk main saja, macam tak berfaedah sikit. Okay.
kita teruskan permainan ni. Korang jangan lupa tengok video-video lain juga. Jangan tengok Minecraft je tau. Ada game lain juga. Sekarang saya baru buat video game dekat Nintendo Switch kan. Korang tengok lah. Jangan tak tengok video vlog iPad gadget yang saya baru beli kan. Vlog gadget, vlog games, vlog travel. Korang kena tengok. Dan lepas tengok kena subscribe. Lepas korang subscribe dan korang akan follow saya, dan saya akan buat banyak lagi video untuk korang. Tapi tak semestinya setiap hari saya nak buat. Saya pun tak lah akan buat banyak-banyak kali. Tapi korang follow je saya untuk tengok video-video ni tau. Follow saya, subscribe saya, dan saya akan buat video. Kalau korang nak saya suruh buat video-video game yang lain, sila komen di bawah. Kalau korang nak komen, kalau tak nak komen, tak apa pun. Saya pun tak marah pun nak komen. Saya pun tak suka banyak sangat komen. Tengok komen orang je lah. Kan? Tengok komen orang. Malas pula kita nak komen. Lagi setengah lagi. Okay, cepat dah. Tapi batu nak habis. Mesti tak cukup. Mesti tak cukup punya nak bina satu besar lagi. Satu lagi sebelah. Kita buat setengah dulu lah. Setengah dulu. Stay. Sit up. 3, 2, 1. Ledak. 9 lagi tekan. 9 lagi tinggal. Mesti tak cukup sampai hujung. Mesti ada ada bagi-bagi yang tertinggal kat sebab 9 batu. Memang confirm lah susah nak dapat sampai hujung kan. Ingatkan dah potong tadi. Ingatkan dah kuali dah tadi. Tak cukup. Sudah. Okay, kita ambil lagi sikit. Dan kita letak. Alamak, letak. Okey dah, ambil 3 je kotak lagi. Cepatlah. Aduh, lagi sikit lagi. Lagi separuh lagi. Aduh, cepat ambil batu. Macam rugi masa je. Cepat. Ambil. Cepat. Kita nak bina rumah secepat mungkin ni. Untuk siapkan cepat. Tapi kalau boleh, bersiaplah cepat kan. Tapi kalau kita terlarat, inilah satu tingkat je dulu kan. Plan saya nak buat 2 tingkat rumah. Kalau nak tengok 2 tingkat lagi tu impossible untuk buat satu video ni terus. Untuk buat yang untuk terus buat rumah. Memang tak nak saya nak buat bina rumah dengan 1 hari macam ni. Memang tak lah. Saya tak ada masa untuk buat banyak-banyak macam ni. Ada arah. Kita boleh ambil untuk buat lampu nanti. Kalau gelap-gelap rumah tu nanti keluar zombie kan. Satu hal kita kena guna lampu tu setiap hari. Jadi kita kena letak lampu supaya mobs yang berada di makhluk-makhluk yang berada di dalam Minecraft ni tak boleh hidup dekat dalam rumah kita. Kalau kita letak gelap-gelap nanti diorang hidup pula. Creeper, skeleton, spider, zombie, banyak benda yang dia boleh keluarkan. Ada lubang. Lubang apa ni? Never mind. Jom kita teruskan mula ni. Banyaknya tapi tak cukup lah. Kita kena bina lagi satu. Okey, cukup. Bina lagi satu. Kita potong semua. Kita nori semua ni untuk kita bina lampu nanti supaya zombie tak keluar dekat dalam kita punya rumah. Safety mode supaya rumah kita tak kena serangan zombie ataupun skeleton. Senang kena masuk jelly semua benda pentah. Semua akan masuk. Jadi kita gunakan easy plan. Kita kena letak lampu. Itu adalah cara-cara untuk kita guna safety mode untuk kita selamat daripada kena serang dengan zombie, skeleton, creeper dan banyak lagi lah tu dia punya makhluk-makhluk dalam game ni. Kita teruskan dalam game memukul batu-batu ni. Dan kita kena bina rumah gunakan batu ni untuk bina rumah. Lagi sikit lagi. Kalau dapat selesai ke tu, rasa gembira betul. Rasa best nampak rumah. Dapat dah selesai satu hingga 20. Okey juga. Tak apa, nanti kita sambung lagi.
Teruskan. Jangan mengalah. Penatnya. Penat dalam dunia real ke penat dekat dalam dunia Minecraft? Minecraft ni game je kan. Macam mana kita boleh penat dalam game ni pula? Kita mestilah penat dalam dunia real untuk fikir segala-galanya. Gila lah ni. Aduh, cepat sikit lah ni. Apa berempat? Sikit je pun. Sikit lagi. Come on. Ada lagi diamond lah. Hebat lah. Tapi tak boleh juga. Tak boleh lagi lah bina tu. Tak boleh lagi lah untuk main tu pun semua benda tu. Teruskan untuk pembina batu menggunakan rumah melantai je lah, tak payah dinding. Kalau korang suka dinding guna batu untuk safety mode boleh je, tapi janganlah ikut pula saya ni pergi bina guna kayu. Kalau korang nak juga telefon boleh juga. Tengoklah video saya ni kan. Aduh, salah cakap pula. Korang tengok video ni untuk tengok bina rumah ke, untuk survive ke, cara nak cari ke, boleh. Tengoklah dalam playlist ni nanti. Tapi belum keluar lagi lah buat masa ni. Nanti saya keluarkan dalam masa berapa-berapa. Dan okay, kita dah selesai. Habis satu pickaxe. Dan kita nak bina lagi satu lagi, bina batang. Dan kita akan bina kita punya pickaxe. Okay, bina. Pakai pengatur kayu. Okay, jom balik rumah. Akhirnya kita dah tak korek lagi. Okay, sekejap Ya. Tak, kalau ni tak. Sabar sekejap, ada masalah teknikal sekejap tadi. Teruskan menoreh. Ada masalah teknikal sikit. Saya cakap dengan orang lain tadi. Saya tengah cakap dengan seseorang. Saya nak main-main. Saya nak selesaikan pembinaan rumah ni dengan secepatnya mungkin, okey? Siapkan cepat lantai. Alah, cepatnya nak malam. Cepat ke nak malam? Dah lah saya buat menoreh tadi dekat dalam tempat batu tu. Saya cakap cepat-cepat sekejap. Dah lah, lambat. Apa? Itu recording suara ni. Ada orang tadi salah teknikal sikit. Ada orang pergi masuk dalam suara ni. Salah tak apa, kita fokus kepada nak pembinaan rumah sekarang. Episod 1 ni kita teruskan pembinaan rumah. Ni korang main semalam sama-sama. Okay, kita dah malam ni. Kita teruskan tunggu nak tidur. Sabar jap. Okay, tidur. Okay, bangun pagi. Gosok gigi, cuci muka dan mandi. Tak, Minecraft tak mandi, sorry. Orang pakai baju tidur je. Okay, kita sambung untuk mainnya rumah dengan rasa penatnya. Okay, kita teruskan pembinaan rumah. Lantai ni tak selesai lagi. Dah berapa minit ni. Lama betul nak kumpul benda ni. Sebab saya malas nak ambil dekat. Nak banyak-banyak buat apa. Pula nak tanya buat apa. Untuk bina rumah lah. Pakai otak pun tak ada. Okay, teruskan. Teruskan. Binaan rumah. Terlebih excited. Sikit lagi. 3 baris. 3 baris lagi. 3 baris lagi. 3 baris lagi.
3 baris lagi. Go. 3 baris lagi. Batu tak cukup, Ma. Kita teruskan pembinaan. Teruskan pembinaan rumah. Okey, lagi 3. Cepat. Kita terus potong siap-siap lah 3 ni. Malah pula nak tunggu. Kita potong terus semua. Malah nak tunggu je kita potong je semua. Tak, gali je semua. Tak payah nak tunggu banyak. Nak tunggu lama-lama. Ini dah sikit lagi tinggal, jadi terus potong je lah semua kan. Sikit lagi. Come on. Sikit lagi. Come on. Sikit lagi. Come on. Okay. Janganlah biar dulu batu. Cukup. Alhamdulillah, akhirnya habis juga pembinaan ini. Sekian lama menunggu. Yes, kita celebrate dengan makan makanan yang mentah. Rasa seronok. Seronoknya dapat bina rumah. Okey, ini adalah orang kita akan sambungkan rumah. Okey, ini adalah episod pertama. Jadi kita akan sambung seterusnya dalam episod 2. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Okey, sambung di episod. Jangan lupa di video seterusnya. Bye. Jumpa di video seterusnya.